Bayangkan, sebelum wujudnya Kesultanan Melaka, sebelum Singapura dikenali dunia, sudah ada satu tamadun Melayu yang jauh lebih awal, lebih tua, lebih maju dan hampir dilupakan. Namanya ialah Kedah Tua. Dalam catatan pedagang India dan Cina purba, ia dikenali sebagai Kataha atau Kadaram. Hari ini, kita hanya kenal tempat itu sebagai Lembah Bujang, sebuah kawasan sunyi, dipenuhi hutan dan kelihatan seperti tiada apa-apa yang luar biasa. Tapi, di bawah tanahnya, tersembunyi satu rahsia yang mengubah segalanya. Bukan sekadar candi kecil, tetapi sebuah kota purba gergasi. Pusat perdagangan antarabangsa yang pernah menghubungkan dunia timur dan barat. Pusat peleburan besi terbesar di Asia Tenggara dan bukti bahawa tamadun Melayu sudah maju sejak hampir 2,800 tahun yang lalu. Lebih daripada 50 candi Hindu-Buddha telah ditemui di sini. Artifak emas, manik kaca dari Rom, patung Buddha dari India dan tulisan Sanskrit yang terukir kekal di atas batu. Semua ini membawa kepada satu persoalan besar. Adakah kita selama ini meremehkan sejarah sendiri? Kerana hakikatnya, Kedah Tua bukan sekadar penempatan biasa. Ia adalah antara kerajaan Melayu terawal yang pernah dicatat dalam sejarah dunia. Tapi, kalau ia begitu hebat, kenapa hari ini namanya hampir hilang dari peta? Kenapa kisahnya tidak diceritakan secara meluas? Dan, apa lagi rahsia yang masih tertanam di bawah tanah, Lembah Bujang? Hari ini, kita akan bongkar satu demi satu misteri yang tersembunyi. Rahsia Kota Purba Kedah Tua, peradaban Melayu tertua yang hampir dilupakan oleh zaman. Jangan ke mana-mana kerana apa yang anda akan dengar selepas ini mungkin akan mengubah cara anda melihat sejarah tanah Melayu selama-lamanya. Emas murni dari tambang India, teman. Dan rempah dari Maluku, senilai berlipat ganda. Mari kita tukar sekarang. Tapi, apa sebenarnya yang berlaku di Kedah Tua hampir 2,800 tahun yang lalu? Ini bukan sekadar sebuah penempatan kecil di tepi pantai. Ini adalah sebuah kuasa maritim, empayar perdagangan yang menguasai salah satu laluan paling penting di dunia, iaitu Selat Melaka. Laluan ini adalah highway perdagangan dunia purba, dan Kedah Tua berada tepat di tengah-tengahnya. Dalam catatan India purba, ia dikenali sebagai Kadaram atau Kataha. Dalam rekod Cina pula, tempat ini dipanggil Citu yang bermaksud negeri merah. Malah, seorang ahli geografi Greek terkenal, Claudius Ptolemy, telah merekodkan kawasan ini sebagai pelabuhan utama di Semenanjung Emas. Bayangkan, nama sebuah kerajaan Melayu sudah tercatat dalam peta dunia ribuan tahun dahulu. Kenapa ia begitu penting? Kerana Kedah Tua memiliki segala yang dunia mahukan. Emas dari kawasan seperti Raub dan Pahang, biji timah dari Perak dan Selangor, kapur barus yang nilainya lebih mahal daripada emas pada zaman itu, rempah ratus, gading dan bahan eksotik dari hutan tropika. Ini mangga dari India, manis dan segar. Saya punya beri dari Persia, mau tukar? Berapa harga manggis ini? 5 keranjang untuk 2 koin emas. Baik, tambah 2 keranjang beri. Ini emasnya. Dan kerana itu, kapal-kapal dari seluruh dunia datang. Dari India, China, Arab, Parsi, bahkan dari Empayar Rom. Mereka berlabur di muara Sungai Merebuk dan Sungai Bujang, menjadikan kawasan ini antara pelabuhan paling sibuk di dunia purba. Di sinilah berlakunya pertukaran. Emas ditukar dengan manik kaca, patung Buddha dari India dan tulisan Sanskrit yang masih kekal hingga hari ini. Dan yang lebih mengejutkan, di Lembah Bujang, dibina lebih daripada 50 candi Hindu-Buddha. Ini bukti jelas bahawa pengaruh luar sudah sampai ke tanah Melayu jauh lebih awal daripada yang kita sangka. Tapi itu belum cukup mengejutkan, kerana di sini juga wujud satu teknologi yang luar biasa maju, kilang peleburan besi. Malah antara yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Ahli arkeologi menemui relau besi yang mampu menghasilkan beratus-ratus kilogram besi setiap hari. Bayangkan, teknologi seperti itu wujud ribuan tahun dahulu. Ini bukan kampung Melayu biasa. Ini adalah
sebuah peradaban. Peradaban Melayu terawal yang sudah mempunyai sistem perdagangan antarabangsa, struktur sosial, kepercayaan agama dan hubungan dengan dunia luar. Namun, setiap kegemilangan pasti ada akhirnya. Pada satu ketika, segala kemajuan ini mula pudar. Pelabuhan menjadi sunyi, perdagangan semakin berkurang dan hutan tropika perlahan-lahan menelan kota ini. Nama Kedah Tua hilang, lenyap dari ingatan dunia selama lebih 1000 tahun. Seolah-olah ia tak pernah wujud. Tapi persoalannya, apa yang sebenarnya berlaku? Kenapa sebuah tamadun besar boleh hilang tanpa jejak? Adakah ia diserang, ditinggalkan atau ada sesuatu yang lebih misteri? Itulah yang kita akan bongkarkan dalam bahagian seterusnya. Jadi, di mana sebenarnya kota purba Kedah ini berada hari ini? Jawapannya tersembunyi di satu kawasan yang kini dikenali sebagai Lembah Bujang. Sebuah kawasan luas lebih 1000 km persegi di negeri Kedah. Pada pandangan biasa, ia hanyalah hutan, kampung dan tanah lapang. Tapi hakikatnya, ini adalah salah satu tapak arkeologi paling penting di Asia Tenggara. Semuanya bermula sekitar tahun 1840-an, apabila penjajah British menemui batu-batu pelik di tengah hutan. Namun, hanya pada tahun 1830-an, penggalian sebenar bermula dan apa yang ditemui mengubah sejarah. Lebih daripada 50 candi Hindu-Buddha ditemui. Ada yang berusia hingga 2800 tahun. Candi daripada bata merah, patung Buddha, Dewa Vishnu dan tulisan Sanskrit yang masih boleh dibaca hingga hari ini. Semua ini membuktikan di sinilah pernah wujud sebuah tamadun besar, bukan sekadar tempat bersejarah, tetapi pusat peradaban Melayu terawal di semenanjung Tanah Melayu. Dan kerana itulah, ramai ahli sejarah menggelarnya sebagai Atlantis Tanah Melayu. Seperti kisah Atlantis, ia pernah maju, pernah gemilang, kemudian hilang. Ditelan hutan tropika selama ratusan tahun, dilupakan seolah-olah tidak pernah wujud. Dan yang lebih mengejutkan, hingga hari ini, masih ramai rakyat Malaysia tidak tahu bahawa Atlantis ini sebenarnya berada di Kedah. Tapi persoalannya, kalau tamadun ini begitu hebat, kenapa ia boleh hilang sepenuhnya? Apalagi yang masih tersembunyi di bawah tanah Lembah Bujang? Dan adakah khazanah emas serta harta Kedah Tua masih menunggu untuk ditemui? Kalau kita gali tanah di Lembah Bujang, kita bukan sekadar jumpa sejarah. Kita jumpa bukti bahawa satu tamadun besar pernah berdiri di sini. Setiap lapisan tanah menyimpan sesuatu dan setiap penemuan membuka lebih banyak persoalan. Di kawasan ini, para penyelidik telah mengenal pasti puluhan struktur candi, dibina dengan teknik yang sangat tersusun. Ada yang menggunakan bata merah, ada yang menggunakan batu granit dan ada yang disusun mengikut arah tertentu, seolah-olah mempunyai makna spiritual yang mendalam. Antara struktur yang paling mengagumkan ialah Candi Bukit Batu Pahat, sebuah binaan yang menunjukkan ketepatan seni bina yang luar biasa untuk zamannya. Di sekelilingnya ditemui serpihan patung, arca keagamaan dan ukiran halus yang jelas bukan hasil kerja biasa. Namun, penemuan paling mengejutkan bukan datang dari candi, tetapi satu kawasan lain, Kompleks Sungai Batu. Di sinilah para arkeologi menemui rangkaian relau, tapak industri dan sistem pengeluaran besi yang sangat teratur. Ini bukan operasi kecil. Ini adalah pengeluaran berskala besar, menunjukkan bahawa kawasan ini pernah menjadi pusat industri yang aktif dan maju. Dan apabila artifak mula dianalisis, muncul sesuatu yang lebih mengejutkan. Manik kaca yang tidak berasal dari rantau ini. Fragmen logam dengan gaya luar, objek keagamaan yang jelas dipengaruhi budaya India. Semua ini membawa kepada satu kesimpulan. Kawasan ini bukan terasing. Ia berhubung dengan dunia luar secara langsung. Namun yang lebih misteri, banyak struktur di sini tidak lengkap, seolah-olah pembinaannya terhenti secara tiba-tiba.
seolah-olah sesuatu telah berlaku yang memaksa semuanya ditinggalkan. Dan hingga hari ini, sebahagian besar kawasan Lembah Bujang masih belum digali sepenuhnya. Apa yang kita lihat hari ini mungkin hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan kota purba itu. Bayangkan berapa banyak lagi yang masih tersembunyi, berapa banyak lagi bukti yang belum ditemui. Dan persoalan paling besar, adakah kita benar-benar tahu sejarah sebenar tamadun ini? Atau ini hanyalah permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar? Kalau kita bercakap tentang kekuatan sebenar Kedah Tua, ia bukan sekadar bangunan. Ia adalah kekayaan dan kepakaran. Di kawasan seperti Kompleks Sungai Batu, manusia purba di sini menguasai seni peleburan besi pada tahap yang luar biasa. Mereka bukan sekadar menghasilkan besi. Mereka menghasilkan besi untuk dunia. Dari sini, logam dihantar merentasi lautan, menuju India, China dan Timur Tengah. Dalam masa yang sama, emas dari pendalaman semenanjung dibawa turun ke pelabuhan, diproses, dibentuk dan diperdagangkan dengan barang mewah dunia. Bayangkan suasananya, pasar yang dipenuhi pelbagai bahasa, pelbagai budaya, pelbagai tamadun. Barangan asing bertukar tangan dan sebagai balasan, hasil bumi tempatan mengalir keluar ke dunia. Ini bukan pelabuhan biasa. Ini adalah pusat pertemuan dunia. Namun, dengan kekayaan sebesar ini, muncul satu misteri besar. Kemana perginya semua harta itu? Adakah ia sudah habis atau masih tersembunyi di suatu tempat yang belum ditemui? Setiap tamadun hebat pasti ada titik akhirnya. Dan untuk Kedah Tua, kejatuhannya bukan berlaku dalam satu malam. Ia berlaku secara perlahan tanpa disedari. Hutan tropika mula mengambil alih. Dalam masa beberapa generasi, struktur yang megah ditelan akar dan tanah. Sungai-sungai penting seperti Sungai Merbuk mula berubah arah. Pelabuhan yang dulu sibuk bertukar menjadi paya sunyi. Pada masa yang sama, perubahan kepercayaan dan kuasa politik menyebabkan kawasan ini ditinggalkan. Bangunan tidak dijaga, cerita tidak diwariskan dan akhirnya segala yang pernah wujud di sini hilang, seolah-olah dipadam dari sejarah. Bukan kerana musnah, tetapi kerana dilupakan. Namun, tidak semua cerita hilang begitu sahaja. Penduduk tempatan turun-temurun bercerita tentang sesuatu yang belum ditemui. Laluan bawah tanah, terowong rahsia, ruang tersembunyi yang menghubungkan kawasan penting. Careful with that section, it looks fragile. I'm noting the measurements. Almost done. Look at this detail, it's incredible. I'll sketch it now. Hari ini, dengan teknologi moden, penyelidik mula mengesan bentuk-bentuk aneh di bawah permukaan tanah, di sekitar Lembah Bujang. Bayang-bayang struktur laluan lurus, ruang yang tidak sepatutnya wujud secara semula jadi, semua ini menimbulkan persoalan. Adakah masih ada bahagian kota yang belum disentuh? Adakah sesuatu masih disimpan rapi di bawah sana? Atau kita baru sahaja mula membuka lapisan pertama rahsia sebenar? Signal spiking, it's heading for the central node. Confirmed, rerouting power to the outer grid. Path is clear, we can deploy the probe now. Agreed. Launching. Selama beratus tahun, hutan menutup segalanya. Tapi hari ini, teknologi mula membuka kembali apa yang hilang. Melalui imbasan moden, para penyelidik kini dapat melihat tanpa perlu menggali. Dan hasilnya mengejutkan. Struktur baru mula dikesan. Kawasan yang sebelum ini kosong, rupa-rupanya menyimpan binaan purba. Malah ada bukti menunjukkan tamadun ini mungkin lebih tua daripada yang kita sangka. Setiap penemuan baru mengubah apa yang kita tahu dan dalam masa yang sama memberi amaran. Kerana kawasan ini kini berdepan ancaman pembangunan. Jika tidak dijaga, sebahagian sejarah ini mungkin hilang buat selama-lamanya. Dan kita mungkin tidak sempat mengetahui keseluruhan ceritanya.
Selama ini, ramai percaya sejarah Melayu mula dengan Kesultanan Melaka. Tetapi penemuan di Lembah Bujang menceritakan sesuatu yang jauh lebih awal. Di sini, wujud satu masyarakat yang sudah mengenal perdagangan dunia, teknologi logam dan hubungan antarabangsa ribuan tahun sebelum itu. Ini bukan sekadar penemuan, ini adalah pembetulan sejarah. Ini membuktikan bahawa tamadun Melayu bukan baru muncul. Ia sudah lama wujud dan pernah berdiri setaraf dengan dunia luar. Ini adalah warisan yang selama ini kita tidak sedar kita miliki. Jadi, selepas semua rahsia ini, apa maknanya untuk kita hari ini? Lembah Bujang bukan sekadar runtuhan batu di dalam hutan. Ia adalah bukti hidup bahawa tamadun Melayu sudah maju, sudah berhubung dengan dunia, sudah mempunyai identiti yang hebat sejak 2,800 tahun yang lalu. Kita bukan bangsa yang baru muncul. Kita adalah pewaris sebuah peradaban purba yang pernah menjadi pusat perdagangan dan ilmu di Asia Tenggara. Setiap candi yang ditemui, setiap artifak yang digali, setiap terowong yang rahsia yang dikesan, semuanya mengingatkan kita. Sejarah Melayu jauh lebih dalam, lebih kaya dan lebih hebat daripada yang kita diajar selama ini. Tapi rahsia terbesar Lembah Bujang bukan emas atau terowong. Rahsia terbesarnya ialah kebanggaan yang ia berikan kepada kita sebagai bangsa. Kini giliran kita. Giliran kita untuk melindungi tapak ini, menyebarkan cerita ini dan memastikan generasi akan datang tahu bahawa Atlantis Tanah Melayu bukan mitos. Ia adalah warisan kita. Terima kasih kerana menonton keseluruhan series ini. Kalau anda baru tahu tentang Lembah Bujang hari ini, tulis di komen, Lembah Bujang Warisan Melayu. Share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga. Mari kita bangkitkan semula kebanggaan Nusantara. Kedah tua tidak pernah mati. Ia hanya menunggu kita untuk mengingatinya. Jumpa lagi di series seterusnya, Rahsia Kota Purba Nusantara yang lain. Assalamualaikum dan salam hormat dari hati yang penuh kebanggaan.